Ni berada Bahau. Bila bercakap tentang Bahau ni, memang kubu kuat DAP lah dalam bandar Parlimen Jempol ni. Yang Bahau memang kubu kuat DAP. Tapi MCA pernah menjadi wakil kepada penduduk Bahau selama 2 penggal, iaitu 1995 sehingga 2008. Ketika itu nama wakil rakyat dia bekas orang guru, kan, Si Akau, Yang Berhormat Mendiang Si Akau telah menjadi wakil atas tiket MCA memenangi pilihan raya Dun Bahau. Kan, sebelum itu tak pernah, semua DAP pegang. Tetapi apabila Batu Kikir dibubarkan daripada menjadi Dun dan diganti pada Salatin Kompleks, maka penduduk di Batu Kikir daripada Kampung Bukit Perah, Aidedali, Terentang, mana lagi, Batu 36, Setingile, Kolej Mapoh, Bukit Kelulut, semua dia masukkan kepada Dun Bahau, dan itu yang menyebabkan Si Akau menang. Tapi selepas 2 penggal, Si Akau mengalami kekalahan dan dimenangi kembali oleh DAP, dan sehinggalah ke hari ini tetap di bawah DAP dan di bawah wakil rakyat bernama Teo Kok Siong. Pada PRN 2023, Si Akau telah memenangi dengan majoriti 8,000 undi. Dan bagi saya ketika itu pertembungan kerajaan perpaduan dengan PN hanya 2 kerusi, hanya dua pencalonan, iaitu PN dengan kerajaan perpaduan. Dan kebanyakan pengundi ketika itu tidak keluar kerana protes kerjasama antara BN dengan PH. Dan tidak mustahil kali ini dengan kerjasama antara BN dengan PN, kita akan dapat merampas Bahau ini daripada tangan DAP. Mudah-mudahan. Dan kita juga harus tahu berapa ramaikah penduduk Bahau. Penduduk Bahau kurang lebih hampir 30,000 orang. Tapi pada 2023, penduduk Bahau ketika itu 27,000. Ya, di mana 58% adalah berbangsa Tionghoa, 28% adalah berbangsa Melayu, 10% adalah berbangsa India, dan 1% adalah bangsa-bangsa yang lain. Ya, tapi tidak mustahil kalau kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar, kita akan dapat mengekalkan kuasa, merampas kembali Bahau daripada tangan DAP. Ini terpulang kepada anda. Kalau ingin melihat Bahau ini dibirukan oleh bendera Dacing dan bendera PN, kita sokong Barisan Nasional, kita rampas kembali Bahau. Ya? Inilah dia bandar Bahau. Bahau memang majoritinya adalah kaum Tionghoa, tapi penduduk Melayu di sekelilingnya boleh membantu kemenangan Barisan Nasional, kemenangan MCA di Bahau. Inilah dia Bahau. Memang satu bandar yang pesat lah, kan? Tapi bagi saya tiada apa yang mustahil. Semoga Bahau di bawah MCA Barisan Nasional. Kerjasama yang kita impikan telah termaktub. Wallahualam.